Selepas hampir seminggu aku bersama dengan Proton X90 ni, aku rasa SUV ni pandai. Nak masuk kereta ni senang je. Dia dah detect dan terus unlock. Tapi apa yang lagi best bila korang dah masuk, blower aircon ni dia terus on. So tak adalah panas sangat masuk kereta. Proton X90 guna enjin yang sama pada Proton X70 iaitu 1.5 liter TGDI tetapi dengan tambahan BSG iaitu Belt Starter Generator menjadikan Proton X90 ni SUV mild hybrid. Sokongan dari motor elektrik berikan tambahan kuasa 13 PS dan 45 Nm menjadikan kuasa keseluruhan 190 PS dan 300 Nm. Dengan adanya sistem sokongan hybrid EMS seperti Smart Glide di mana semasa coasting di atas jalan, kotak gear akan dilepaskan untuk kurangkan engine braking, justru memberikan pengalaman yang lebih lancar. Enjin akan dimatikan apabila berada pada kelajuan bawah 15 km sejam bagi kurangkan gegaran semasa start-stop dan memperbaik penggunaan bahan api. Pada pendapat aku, refinement yang datang dari sistem hybrid ni menjadikan Proton X90 SUV yang selesa untuk pemanduan jauh dan juga dalam bandar. Apa yang membuatkan SUV ni pandai ialah sistem-sistem ini berfungsi di belakang tabir tanpa mengganggu pemandu dan juga penumpang.